Assalamualaikum. Hari ni kita cuba Ahmad Fried Chicken. Okay. Ini dia punya sos. Dia punya sos dia. Dalam ni ada lebih kurang dalam harga RM58, 10 pieces. Maksudnya 10 ketul ayam lah. Dan ayam ni besar-besar. Besar-besar. Okay, boleh tahan. Ayam besar. Ni combo So kita rasa sikit. Ayam lembut. Rasanya perapan dia sampai ke dalam. Sedap. Agak pedas, tapi okey. Rasa rempah dia memang terbaik lah. Bagi saya agak berbaloi lah dengan harga dia. Dengan harga macam mana ni? 55. Okey lah harga dia dengan KF. So bagi saya sedap lah. Tapi kalau kita nak compare dengan KF, saya rasa tak sampai lagi lah. Ini jujur pada saya lah Tapi okey. Tapi sedap. Memang sedap. Untuk menjadi pilihan yang kedua untuk kita lah. Ahmad Fried Chicken.